Okey, apa itu LHDN? Okey, apa itu LHDN? Agensi yang bertanggungjawab mengutip wang untuk kerajaan. Itu memang kita sedia tahulah. Okey, LHDN ditubuhkan pada tahun 1995 untuk mengurus cukai dengan lebih baik dan mempunyai lebih banyak kawalan ke atas kewangan dan kaki tangannya. Ada dua cukai yang anda perlu tahu. Setakat inilah untuk peniaga kecil saja ya. Okey, cukai pendapatan peribadi dikenakan ke atas individu. Ini termasuk pendapatan daripada pekerjaan, perniagaan, pelaburan dan sumber lain serta berdasarkan kadar cukai progresif yang meningkat sejajar dengan peningkatan tahap pendapatan. Maksudnya lagi tinggi awak punya income, lagi tinggi persen dia sebenarnya. Okey, cukai pendapatan korporat, cukai ini dikenakan ke atas keuntungan yang diperoleh perniagaan dan syarikat di Malaysia. Di sini kadar cukai boleh berbeza-beza bergantung pada jenis dan saiz perniagaan. Okey, saya masuk kepada cukai pendapatan peribadi. Okey, awak kena catat benda ni sebab awak adalah individu yang berniaga. Awak seorang macam saya. Saya individu yang berniaga. Saya pernah bekerja dan pernah berniaga. Jadi berapa pendapatan saya? Dua, penggajian dan perniagaan. Okey, ada dua. Penggajian kita akan tulis. Kalau saya pula kerja dengan dua orang, penggajian dua, perniagaan tambah satu, tiga pendapatan saya. Okey, boleh faham tak kat situ sampai situ? Tapi itu untuk orang yang bekerja dan berniaga. Memang ramai yang buat macam tu sekarang. Misal kata siang dia kerja biasa, malam dia kerja Grab. Pun kena tambah dalam pendapatan dia tadi untuk cukai pendapatan dia. Itu sebab dia cakap sumber pendapatan lain. Sumber pendapatan lain ni commission, Grab, apa semua kita jadi ejen yang kita memang berniaga ni. Okey. Dan kita kena pilih borang apa. Ada orang tanya betul tak? Kita tengok sebelah. Macam mana nak daftar? Boleh pergi ke http://mytax.hasil.gov ataupun boleh type je mytax.mytax.hasil memang keluar. Ataupun download app mytax. Lagi senang download je apps ni. Okey, bila awak dah download apps ni, kalau kita pernah menerima mana-mana komisen atau kita pernah bekerja mana-mana syarikat, memang dah ada kita punya nombor cukai. Cumanya kita tak buat pengesahan. Sila masukkan anda punya IC. Sila jenis pengenalan ni kat pengenalan lah. Masukkan IC. Anda terus hantar. Kita kena pilih dua ni. Untuk mengakses MyTax, pembayar cukai, kita kena pilih sama ada nak pakai ECP55D atau eKYC. Dia nak apa sebenarnya? Dia nak kita punya IC depan belakang dengan email je. Kita dah daftar-daftar tu, kita dah boleh, kita buat ni, kita buat password semua, kita masuk, kita buat password. Ni contoh saya punya, ni saya tunjuk saya punya. Saya, yang ni jenis orang yang memang clear lah. Baki cukai tak ada, jumlah bayaran balik pun tak ada sekatan perjalanan. Nampak tak kat sini? Kat mana nombor cukai yang kalau kita berniaga Shopee kat sini? TIN. Nombor pengenalan cukai, ambil kat sini. Ada nama kita, ada nombor cukai. Nombor cukai ni digunakan di dalam TikTok, di dalam Shopee sekarang kalau anda nak berniaga online. So penting benda ni. Faham tak sampai sini? Okey, dekat ni tadi siapa tanya saya kita nak pilih borang apa? Okey, kita dah masuk dekat slide sini. Kategori pembayar cukai jenis borang. Ada borang EBE. Dulu awak kerja, awak tak menjalankan perniagaan tapi awak penggajian EBE. Okey, dan lepas tu sekarang ni awak berniaga. Yang menjalankan perniagaan, pemuastati yang menjalankan perniagaan, awak kena pilih EB. Awak tak boleh ambil BE lagi. Awak kena pilih EB. Tarikh akhir mengemukakan tu, boleh tengok dekat sini. Biasa tiap tahun dia buang je kat belakang ni. Tahun dia tukar. Mula-mula kita mula nak declare cukai bulan 3. Bukan buka bulan 3, macam ni tutup bulan 4. Yang ni bulan 6 untuk yang menjalankan perniagaan. Masih ada masa kan? Masih ada masa nak kumpul dokumen-dokumen semua untuk kita buat akaun untung rugi. Okay? Lepas tu EP perkongsian. Yang ni yang saya cakap tadi. Enterprise perkongsian yang dia ada 2 orang hingga 20 orang pemilik dia. Dia kena pilih borang EP. Jadi jenis borang mana yang sesuai untuk kami? Berniaga borang B. EB. Kalau awak kerja dan berniaga pun EB. Kalau perkongsian P. E Penang. Awak ada 2 orang dalam awak punya SSM. Awak kena bahagikan awak punya keuntungan. Bisa kata seorang ambil 70, seorang ambil 30%. So kena bahagikan. Ya, kerja dan berniaga kena pilih EB. Sebab apa? Awak ada penggajian dan awak ada perniagaan. EB juga. Apa yang kena kalau kita lewat declare cukai? Melebihi 24 bulan, penalti 45%. Kalau lebih daripada 24 bulan ni tak buat juga. Saya ada suri rumah yang affiliate EB juga. Yes, EB. Sebab awak dapat pendapatan perniagaan, bukan penggajian. Awak semua yang datang hari ni, saya tahu semua berniaga, jadi pilihlah EB. Takkan ada orang yang bekerja masuk dalam ni, betul tak? Tapi bisa kata kalau awak kena penalti, boleh cari saya akan jadikan penalti ni kosong.
Saya pernah saya punya kontraktor 80,000 penalti. Saya settlekan kosong, tak bayar apa-apa. Kontraktor dia punya jualan 500,000 setahun tapi tak kena bayar cukai. Dia punya penalti pun jadi kosong. Macam mana? Dan dia pun mendapat BRIM. Itulah dia. Berniaga LSTN, kalau kita buat untung rugi ni, kalau kita buat untung rugi, dia tahu pendapatan bersih kita berapa. Kalau kita tak buat untung rugi, dia hanya tahu duit kita masuk berapa. Dia takkan tengok bank statement kita tu duit keluar, dia akan tengok duit masuk je. Faham tak? Sebab tu kena buat untung rugi. Nak buat untung rugi, saya perlukan dokumen dekat dalam untung rugi tu semua. Baru saya boleh bantu puan-puan. Boleh faham? Kalau dah siap dokumen tu, cas saya tak mahal pun. Tapi kalau tak siap tu yang jadi mahal. Yang lagi jadi mahal dah kena penalti pula. RM 70 setahun pun perlu juga ke declare EB. Yes, SSM. Saya sendiri enterprise SSM. Okey, ada lagi nak tanya? Okey, kita rasa terlampau berat untuk kita untuk mencarung tu. Tapi kita nak perlindungan untuk diri kita dan juga mungkin